5 hari bekerja, 2 hari weekend. So rugilah guys, kita duduk rumah je. Jom weekend kali ni ikut kami jalan-jalan ke Melaka, 2 hari 1 malam. Man, masa memang limited, jadi apa je kita boleh buat kat Melaka ni kan. Jom. Okay guys, kita berada di Melaka. Hai guys, so kita baru nak gerak daripada Putrajaya. Kita pergi Keluang dulu, baru kita stop ke Melaka. So bawa kereta pagi ni mencabar sikit sebab tadi kita orang bangun pukul 4 untuk Qiyam mulai. Sebab tadi malam tadi Isra' Mi'raj, and then sambung ke masjid, pergi ke surau, and then 5 jam lepas lah kita orang bangun. So harap tak ngantuk lah. Apa pun, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jom kita mulakan perjalanan. Kita lagi sejam 11 minit nak sampai. Okay, macam mana drive? Okay. Easy. Nak tukar driver lagi. Teacher. Let's go. Akhirnya kami exit ke Melaka dari arah selatan sebab tadi kami dah settle kenduri member dekat Keluang. So lepas exit Jasin ni ada dalam 40 ke 50 minit sebelum sampai ke Bandaraya Melaka. Akhirnya selepas hampir 500 km drive termasuk ke Keluang dan sekarang ke destinasi utama kita, kita dah nak sampai lagi 15 km. Itulah dia, sakit nak cakap. Tapi ni ambil, saya kira banyak buat apa. Kenapa V tu? 3:30 petang kami tiba di Atlantis Resident Melaka. So whole family dah check in dulu lah tadi pukul 3. Personally aku memang recommend tempat ni. Nak datang dengan anak kecil sebab dia boleh main dengan swimming pool terbesar di Melaka. Sekejap lagi kami tunjuk. Okay, kita nak check in. Tadi yang lain. Mak pipi. Oh, jom masuk. Kami memilih variance 3 bilik 2 tandas. Cukuplah untuk family 7 dewasa, 2 kanak-kanak. Bilik, bedsheet, surrounding semua bersih, memang nice lah, recommended. Kalau berminat dengan unit ni, boleh check link Airbnb di bio. Bandaraya Melaka. Nak pulang? Dah solat belum? Bye. Bye-bye. Kita pula. Kita mama, kita papa. Bye-bye. Mama pula. Kita mama. Kita nak pergi ke Yang betul-betul sampai macam ni. Makan Avenue. makan video, makan kuda-kuda bro. Tadi lepas sampai dekat Atlantis Resident tu, kita mandi, Berehat, solat, tidur jap. So, kita keluar pukul 6. Lepas tu malam nak pergi kedai mak. Mak ada buka kedai kat Mak ada sini. buka kedai kat sini. Okay, kita tengok kedai apa. Okay. Macam biasa Melaka, sangat susah nak cari parking. Parking kat area masjid kena bayar lah. Tapi yang sedihnya tadi masa jalan sungai tu, view sungai tu dia tutup Dia teringat air sekali. Tak, hantar ye. Jom. Makan dapi-dapi ni rezeki betul. Okey, makannya belah sini. Patutnya boleh tengok view tepi ni. Tapi tutup pula. Diamlah, jangan tengok. Kita ada member lah. Saya bad mood hari ni.
Tak apa, boleh. Sikit kecewa nak makan channel, tapi tak apa. Kita free swap lah. Sebelum kita makan lebih berat untuk malam ni. Kecewa, tapi kami belilah budak-budak makan sambil jalan dekat tepi Sungai Melaka ni. Sungai ni actually sedikit bau tau. Dan takut juga sebab dulu masa Mei 2025 aku datang sini ada biawak sebesar manusia. Harap tak jumpa lah kali ni. So kat sini kita orang ambil gambar je lah. Tak boleh pun baru ni bang. Aku tak memori pun. Perempuan sini. Sini je. Sini kita. Sini. Kepada yang dah tonton video ni sampai minit ke-6, korang bolehlah belanja, subscribe, like sikit and baru aku semangat sikit nak bawa korang jalan-jalan lagi. Pergi macam mana? Kita mengakhiri di makanan mini kita dengan jalan-jalan kat tepi tadi lah. Sebab kecewa ada menghadang dari tutup kan, tak apa nak tengok view sungai. So sekarang kita nak pergi menuju ke, jom kita tengok kat mana. Kita parking dekat sini ya tadi, Masjid Kampung Hudu. Okay guys, kita berada di Yotafu Salmah Gebu. Ni Salmah dekat Gebu dia. Medan Selera, lepas tu berendam. Kita ada Latin Salmah kat sini. Mak dah berapa tahun baru situ. Tapi Nama korang je serupa. nama je serupa guys. Tapi tengoklah dia punya beratur. Situ kedainya. Sambung situ. Relax dulu. Sambung dari situ. Ni terang sikit tadi kat situ lah. Dia sambung kat situ. Belakang sana. Sampailah tu ada shop block sana tu. Di belakang sana. Hebat lah. Kalau apa? Pandai lah Encik Ayah. Kalau pink. Pink mana? Mana rumah pink? Pandainya. Okey. Alamak, salah masuk. Alamak. Keluarkan dia. Ya. So ni wife bawa jalan-jalan sikit lah. Tengok berapa panjang korang dah beratur. So Alhamdulillah dah masa ni dah gerak sikit. Adipa pun dah bergerak. Dan kita orang tanya orang paling depan tu, dia dah beratur daripada lepas asar guys. Lepas asar, kegigihan yang tak dapat disangkal. So selepas sejam lebih, hampir 2 jam kita dah sampai ke depan. Baik dia apa ya? 2 jam lebih ya. Terima kasih di Golden belanja. So dah kenyang, kita membakar semula lah carry yang kita dah masukkan tadi dengan jalan-jalan dekat Dash Square. So dekat sini banyak spot bergambar yang menarik dan banyak juga street show. Korang bolehlah kongsi-kongsi rezeki dengan dorang dekat sini. Share-share QR semua kan. Dekat-dekat je. Sini. Sama-sama. Mana ni? Dia punya nama company hantu lah guys. Kepada kau yang tersayang. Bagi aku effort dorang memang padu lah guys. Masa borak dengan dorang pun dorang just cakap weekend je lah dorang boleh cari makan macam ni. So okay lah, support sikit. Hebat Tayin. Kita naik beca dengan Tayin. Paksa naik Spiderman. Memilih Spiderman.
Korang yang teringin nak naik beca boleh naik dekat sini juga. Dia punya rate memang fix RM25. Boleh kau timah nak pergi mana semua kan. Area situ lah. Wah, ada Spiderman lagi lah. Bawa pergi Famosa ni. Turunlah 3-4 minit. Kita naik balik. Kita balik sana. Okay guys, kita dah balik. Apa nama bang? Muhammad Kamil. Muhammad Kamil. Bersama Muhammad Kamil alumni PO juga. Morning. Morning, selamat pagi. Pagi ni kita akan breakfast sikit-sikit. Lepas tu kita nak pergi mandi kolam. Then bolehlah check out. Sebelum kita pergi makan asam pedas. Jap. Nanti ulang. Inilah dia kolam terbesar di Melaka untuk servis sepak main atau kondo. Memang puas lah kalau bawa anak kecil. Yang besar pun best juga, boleh main macam-macam game dan lain. Jom kita naik, siap untuk check out. Cuma sebab dia terletak di tingkat 7 bangunan ni, so memang angin kuat lah. Itu tambah sejuk lah guys. Okay, kita dah habis mandi. So sekarang kita nak naik Bersiap. mandi. Jom. Boleh pula team management Airbnb ni datang minta buat video sikit, kita support lah. So ni kita dah masuk lift lah untuk check out. Sebelum tu kita ada jalan-jalan dekat atas dulu lah. Tengok apa ada dekat atas ni. Macam korang tengok ni ada apa ni? Tak ingat lah. Tapi kalau boleh nampak kan, boleh tengok lookout bawah tu. Foto sikit. Sebagai orang luar, susah juga kami nak cari kedai asam pedas yang buka untuk lunch hour. So ni kita ada jumpa berdekatan dengan Menara Taman Sari, asam pedas selera kampung. Sedap. Mak, sedap mak. Asam pedas okey tak? Tak ada lah pedas sangat. Okey, boleh makan. Boleh lah. Ayam sedap tak? Sedap. Udin sedap. ASMR. Dalam lagi orang yang buat cakap immigration cakap je lah tu minta maju pakai cepat tu nak tengok Tadi kuih karya. Tadi kita ada beli dodol juga. Dodol Tok Din. Sebelah kedai makan tadi kita ada oleh-oleh Melaka, ada vendor-vendor lokal jual barang-barang craft tangan Melaka, barang-barang souvenir lah. So kita dah beli sikit. Takkan nak pergi makan dekat channel Sangkurumbia kat Labu. di Labu. Jom kita. Berada di pantai Klebang. Nak cari satu dua benda yang viral kat sini. Kot. Nampaknya mak mentua sudah menghala ke situ. Jom kita tengok dia.
Kita ada cat ganas satu malam RM20. Okay, kita akan bergerak keluar daripada Melaka. Kita akan pergi ke Cendol Rumbia di Labu, Koi 9. Mak mertua teringin dan aku pun teringin. Marilah kita, saudara. Kita berada di Kita dah sampai dekat the viral Cendol Sagu Sagu Rumbia. Boleh search kat TikTok, nampak menarik. Ya tu apa. Combo datang. Dah ni. Ni. Ada anti-social kat situ. Lainan dia apa? Dia macam kenyal-kenyal sikit daripada channel biasa. Jalan. Lina tentang ni apa ni? Apa tu? Sanai ni. Oh, sanai ya. Dulu tu. Okey, itu saja percutian kami untuk Melaka satu hari, 2 hari, 1 malam. Jumpa lagi ke next destination. Bye. Batam Selamat ke Batam, Mak. Ya. Semoga semuanya selamat lah. Selamat bergembira lah. Jangan sangat mak. Terima kasih guys dah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. I see you in the next video. Assalamualaikum.